Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada kawan-kawan yang menonton. Seperti biasa, saya akan setiap hari akan ke kebun lah Okey. Untuk pagi ni hari hujan, baru je berhenti. Okey, pokok-pokok pun basah. Okey, hari ini saya nak tunjuk pada kawan-kawan pokok bunga kantan yang saya tanam, yang dah berusia daripada semula saya tanam 2 minggu lah 2 minggu. Okey, tanpa melengahkan masa, kita pergi tengok sekejap Okey kawan-kawan, ini adalah pokok ataupun rhizome bunga kantan yang saya tanam dah sekitar 2 minggu lah Okey, dah 2 minggu. Okey, kita tengok yang seterusnya Dan ini juga sekitar 2 minggu. Okey, pokok yang di tengah-tengah rumput tu dah macam hitam sikit. Okey, saya pun tak tahu kenapa, sebab saya pun baru bermula dalam bidang ini. Tak tahu apa-apa. Okey, kita pergi ke pokok yang seterusnya Okey, ini pun dah 2 minggu Okey, dah 2 minggu. Okey, ini pun dah 2 minggu Ini ada tunas. Semasa saya tanam tu ada tunas. Okey, dia ada tunas. Itu kita nampak pokok dia macam dah naik Yang tak ada tunas dia lambat sikit. Macam ni. Macam ni lah. Tak nampak apa-apa perubahan setakat ni. Nampak macam ni je lah. Okey, ini pun sama berusia 2 minggu lah dari saya tanam tu. Tak nampak apa-apa perubahan. Okey. Okey, sahabat-sahabat. Itulah pokok bunga kantan yang saya tanam sebanyak 6 rhizome. Okey. Sekarang ni kita tak nampak apa-apa lah Kita tak nampak dia punya perkembangan. Kita cuma nampak yang di tengah-tengah batang tu dia hitam sikit. Yang satu lagi yang kita nampak dia punya anak pokok tu, yang tu dekat rhizome tu ada tunas yang dah panjang sikit. Itu kita nampak dia naik. Okey, saya pun baru dalam bidang ni, saya tak tahu apa-apa. Okey, jadi saya kurang faham lah Okey, kita kurang faham. Okey, tak apa. Kalau sekiranya pokok tu nanti mati, kita akan cari yang rhizome yang ada tunas yang dah panjang. Okey, sebab pokok rhizome yang saya tanam yang ketiga tadi tu, dia ada nampak tunas naik, baru naik. Itu dia punya rhizome dia panjang sikit. Mungkin sebab tu lah kot. Okey, tak apa, kita tunggu yang 5 pokok lagi tu. Apa masalah dia. Okey. Jadi saya rasa setakat ni saja update yang terbaru. Kita tunggu yang next episode lah. Okey. Sebab saya pun baru lagi, saya tak tahu apa. Saya pun belajar dekat YouTube, dekat Facebook lah, nampak sahabat-sahabat pengusaha yang buat tu. Jadi daripada situ ilmu yang saya
saya dapat dan saya amalkan lah. Setakat tu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.